Okay, next 143 Nissan Z Custom 2023 pullback. So ini open hood dia lah, cuma aku tak nampak engine detail ada ke tak ada. Berat sikit daripada RMZ, so aku percaya yang ni body dia diecast, bawah dia pun diecast juga. Tayar nanti aku confirmkan, aku rasa getah kan ni. Okay, right. So apa lagi, dia pull back. Okay, so antara series dia ni lah. Okay, aku tak buka lagi, just review kotak je macam ni, packaging. Right, harga ni agak keras sikit lah compare dengan RMZ, RM49.90. Made in Thailand kata silap aku, in Thailand. Okay, right.